Maka jangan minta dengan Israel, dia tidak ada kuasa apa-apa. Malaikat maut, ya Allah. Minta ya Allah, jangan ya malakul maut. Israel alaihi salam. Dia pergi belaka, dadak kira hospital besar pergi. Dia dak pergi lagi, relax ayah haji duduk. Dah mana ayah mu? Nampak boleh tahan dah. Nampak muka merah dah, paling marai nampak pucat kan. Merah dah hari ni. Dah mak ni mak alhamdulillah dah nampak boleh makan dah sikit. Marai kalau suap di luar mutah. Hari ni suap masuk dah, dak banyak sudu dua gitu. Memang dah dak hari lagi. Dah mari ni balik awal. Tu tak? Dah mari Israel assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ayah? Bunyi. Faham tak? Macam ayah ni peskok. Nah, acu Israel alaihissalam, jangan marah. Kita ikut ketentuan umur yang ditetapkan. Bila tetap, masa kita duduk 120 hari dalam perut mak kita, uktub umrahu, tulis panjang mana umurnya. Boleh panjang tak umur? Yang boleh panjang satu saja, la ilaha illallah. Tiada yang boleh panjangkan umur melainkan Allah. Lagu mana yang kata qada qada tetap belaka dah, lepas tu boleh panjang pula? Tak usah cakap banyak. Fa amruhu ilallah, serah kepada Allah. Faham tak? Tu tugas Allah. Dia nak panjang tak ada masalah. Dia nak pusing boleh. Siapa yang taat masuk neraka, hak neraka masuk syurga. Boleh tak Tuhan awak gitu? Boleh Bukan Tuhan kerja kita. Kita komplain pula Tuhan mana ini maya masuk neraka. Dak ci mana syurga ingat atuk Allah Taala. Kau anda ni nak pusing mana? Cuma janji dia taat ke syurga, neraka kepada neraka. Tak ada boleh kita nak komplain satu benda jua pun.